Nama saya Jagan dan sebelah saya ni Mr. Jim. Kami dari DPM Studios, Sdn Bhd merupakan sebuah syarikat produksi. Dan hari ini, kenapa kita berkumpul hari ini ialah sebab kita ada satu agenda yang agak penting dan juga agak menyentuh hati lah, saya boleh cakap macam tu kan. Sebab apa? Kesemua rakyat Malaysia dah tahu tentang keadaan kesihatan seorang pelakon komedi legenda, iaitu Abang Satya Babyface. Kan, sebab dia pernah mengharumkan nama negara, dia pernah walaupun dia tak pernah sampai terus ke rumah seseorang di Malaysia, tetapi dia muncul di setiap kaca TV rakyat Malaysia untuk menghiburkan mereka sekeluarga. Tak kira India, China atau Melayu. Okay? Memang kalau nak kata satu permata yang amat kita harus dibanggakan ialah Abang Satya, sebab banyak lagi legenda-legenda dah tak ada, right? Jadi yang ada dekat sini untuk kita sekarang, salah seorangnya ialah Abang Satya, dan kesihatannya sekarang tidak berapa baik, okey, pada ketika ini sebab dia telah menjalani 2 pembedahan. Pembedahan pertama, kaki kiri dia di bawah lutut telah di-amputate, dan selepas itu tanpa dijangka lah, disebabkan oleh masalah kuman yang merebak. Sekarang dia telah menjalani proses kedua untuk amputasi kakinya di atas lutut. Jadi sebagai rakan seperjuangan untuk Abang Satya dalam industri perfilman ini, saya sebagai anak didik kepada Abang Satya. Itu yang saya boleh cakap. Salah seorang anak didik yang dia telah banyak membantu kita dari segi dia biasalah, dia hati dia macam ni. Kalau dia tak boleh pergi untuk sesuatu job tu, dia panggil kita. Dia jangan pergi lah, you pergi maple lah. Itu style dia. Jadi apa yang kita boleh balas? Jadi sebagai artis, sebagai this is individual, right? This is individual sebab ramai penggiat seni, mereka pun ada memberi bantuan kepada Abang Satya. Tetapi sebagai salah seorang yang dia pernah tolong, jadi Jagan rasa tanggungjawab Jagan juga untuk buat sesuatu. Jadi bila saya dapat idea ini, saya berbincang dengan partner saya Jim. Dia pun terus setujulah, dia kata boleh buat. Dan kami juga memerlukan satu organisasi yang kuat. Jadi dekat situ saya berjumpa dengan Mr. Prabha yang juga baru-baru ini telah melancarkan sebuah media yang bertajuk NOM, iaitu Non-Orang Malaysian. Dan kami menggunakan platform ini untuk sampai kepada rakyat untuk membuat program seperti ini. Jadi tajuk program ini ialah Program Amal Tokoh Seni Lawak Malaysia Satya. Dan saya amat terharu lah, saya boleh cakap saya boleh terharu sebab kebiasaannya bila kita nak buat satu persembahan hiburan yang yang ada kena-mengena dengan tiket, penjualan tiket biasanya akan dikenakan teks, cukai tiket dan sebagainya. Tetapi bila saya pergi berjumpa dengan pegawai DBKL, selepas dia dapat tahu agenda sebenarnya, mereka telah mencadangkan supaya program ini tidak dikategorikan sebagai program hiburan biasa. Mereka memberi saya idea untuk tukar kepada program amal. Jadi bila masuk, mereka memberikan satu haluan saya untuk membuatkan program ini sebagai satu program amal, bermaksud tiada teks untuk tiket. Jadi niat kami pun itu adalah niat kami, di mana kita tidak akan, ni yang penting, kita tidak akan meminta donation semasa program itu nanti. Okey? Tidak ada minta siapa nak bayar berapa, tak ada. Kita purely based on ticket sales. Jadi kita program ini akan dijalankan pada Mei 8 hari bulan di Wisma Auditorium Wisma Tun Sambandan dekat Kuala Lumpur pada hari Jumaat dari pukul 8 sehingga pukul 10.30 malam. Dan ada nak tanya apa dulu? Saya pun bila saya punya partner dia kata nak buat mengajukan ini, memang kita nak sama-sama tolongkan
Satya kan, dia legendary Malaysia. Memang kita tolong sama dia lah. Sebab Abang Satya pun dalam produksi kami tahun lepas masa dia masih okey, dia pernah berlakon dalam projek kami untuk RTM yang bertajuk Murkumen. Dan saya percaya itu merupakan telemovie terakhir dia berlakon lah. Dan juga dia pernah selepas tu dia pun ada terlibat dalam satu program memancing yang bertajuk Rancangan Salam Baca under RTM TV OK. Dan saya percaya itu juga merupakan satu program episod 13 episod yang terpanjang yang dia berlakon sebelum dia jatuh sakit lah. So yang program amal tu dia macam konsert ke? Okey, ya, konsert yang melibatkan ramai artis-artis tempatan di Malaysia. Jadi kami juga perkataan terharu ni memang saya banyak gunakan untuk program ni sebab ramai artis-artis yang datang mereka menawarkan diri mereka. Sebab konsep kita senang je, kita jual tiket, dari apa semua kos-kos yang terlibat kita tolak, lepas tu berapa balance yang ada kita nak bagi dekat Abang Satya sebagai sumbangan. Jadi bila mereka dengar ini, mereka kata tak apa, bayaran saya kira ikhlas, buat sebagai sumbangan saja. Jadi ramai artis yang telah memberikan voluntary service lah dalam program macam ni dan kami amat happy lah. Dan banyak aktiviti bukan aktiviti, program seperti nyanyian, tarian, sketsa komedi, dan juga kita akan ada LED screen di mana kita akan paparkan video-video kenangan Abang Satya. Antara artis siapa? Antara artis yang terlibat ialah, okey, ini Tamil program. Okey, antara artis-artis yang terlibat juga merupakan legenda dekat Malaysia ni, seperti kumpulan Lock Up Nathan, Lock Up Xavier, dan juga ini program ni dia ada bercampur lah sikit, dia artis-artis lama dan juga artis-artis baru, dan juga ada kumpulan Cash Villains, alright, dan juga yang melibatkan komedian-komedian seperti Shan, Nandra Mesh, okey, dan ramai lagi. Mungkin ada penonton-penonton yang kita tidak dapat datang, tidak dapat hadir. Okey. Jadi ada buat secara live ke apa ke? Yes. Di situ boleh melayari link yang kami akan share tak lama lagi, iaitu Malaysia Kalai Ulagam yang juga diterajui oleh Mr. Prabha untuk non-orang Malaysian. So mereka boleh tengok live di YouTube mereka dan juga di Facebook mereka kepada mereka yang tak dapat hadir lah nanti. Sebab kita nak seluruh rakyat Malaysia untuk tonton program ini. So berapa tiket dia harga dah Tiket VVIP ialah 1,000, VIP 500 dan harga tiket normal yang keseluruhannya ialah 100. Tapi VVIP kita target dalam 10 orang macam tu. So macam Satya kan dia kan sakit kan. Macam mana dia nak jadi buat persembahan ke macam mana? Okey, dia sebenarnya seperti yang semua dah tahu, dia bukan jenis yang kalau dah sakit dia duduk sedih. He's not that kind of person. Contohlah, walaupun kita tak prepare anything untuk dia, kalau secara spontan on the day of the show, kalau kita bawa dia ke stage, saya percaya dia tetap akan menghiburkan semua yang ada di atas sana. We believe in that. Dia ada buat Apa perkataan dia selalu sebut? itu. Sudah tukar kan? Sudah tukar lah. Maaflah, jangan maaflah. So macam you sebagai apa kata anak didik. Yes. Dia kira kita we always use the term sibu. Ibu ayah. So apa yang you rasa sepatutnya dia dapat lah, apa mungkin you rasa? Senang je, semua orang dah tahu dah. Saya dah tahu Cik punya soalan. Sepatutnya dah dapat datuk sekarang. Datuk Cik lah. Oh ya. Kan? Tapi ini kena highlight dia sebab dia memang dah ada satu pangkat sekarang yang diberi oleh kerajaan, iaitu tokoh seni lawak Malaysia. Okey? Hanya 2 orang saja yang ada pangkat ni. Seorang ialah Aziz Satta. Lagi seorang Abang Satya. Tapi sampai sekarang dia tak pernah risau juga kalau tak dapat. Bila kita tanya, Sifu, patut Sifu dah dapat pangkat datuk tak? Apalah maaflah. Dia punya style happy go lucky. Macam tu. Lah soalan.
berkenaan dengan DPM Studio lah. Yeah. Sangat dibanggakan, sangat respect lah Thank kepada you. DPM kerana menganjurkan Yeah. program seperti ini kan. Jadi mungkin ini akan jadi teladan, mungkin akan jadi ikutan kepada sesiapa saja dalam industri seni, budak seni lah. Ya, ya. Kan. Akhir kata lah boleh. Akhir kata kita anything to say to the Akhir kata kita sebagai manusia yang biasa, jangan sesekali kita lupa jasa legenda-legenda yang ada dekat Malaysia ni. Jadi kita buat yang terbaik untuk mereka, walaupun kita tak dapat buat bersama-sama, at least something yang kita boleh buat untuk mereka. Ya, dan apa yang saya nak cakap ialah semoga semua urusan kita dipermudahkan. One more sebut, sudah tukar? Sudah, itu sudah tukar ah. Suka kan? Wah, Chinese sudah tukar. Jin Chinese sudah tukar kah? 已经换了。 已经还了。OK，真的。